Selepas ubat bius berfungsi dengan baik, kemudian pakar bius pun bagi tahu saya, okey puan, pembedahan akan bermula sekarang. Okey, itu satu benda yang membuatkan saya rasa berdebar-debar. Saya takut kalau saya terasa hirisan pisau tu. And then yang kedua, bila pakar bius cakap, puan sekejap lagi puan akan rasa perut puan akan ditekan-tekan sebab kita dah nak keluarkan baby. So saya rasa macam tak sabarnya bila perut nak ditekan-tekan ni nak keluarkan baby. So bila memang terasalah orang tekan perut kita, memang kuatlah tekanan dia tu. Saya rasa dia tekan sampai ke atas sini lah, tak silap saya. Saya tak ingat sangat lah, tapi memang kita rasa ditekan-tekan. Kemudian tak lama kemudian saya pun dengar suara baby menangis. Selepas perut saya habis ditekan, saya dengar suara baby menangis. Masa tu Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, Maha Kuasa Allah. Alhamdulillah baby selamat dilahirkan dan saya pun rasa terharu dan saya pun menangis. So, kalau nak tahu cerita yang lebih panjang, silakanlah ke video panjang saya ataupun ke video ke laman lagi satu. Terima kasih.